berjaya keluarkan item emas 250 gram ni. Makin besar gram emas kita simpan, makin cepat kita dapat keuntungan. Sebab apa? Sebab spread. Perbezaan harga beli, harga jual. Contoh, saya bagi contoh kepada tuan puan. Dengar baik-baik. Tuan puan, contoh tuan puan mula menabur emas, berjaya keluarkan item emas 1 gram. Tuan puan nak jual semula kepada syarikat public group. Tuan puan akan kena spread perbezaan harga beli, harga jual 9%. Manakala tuan puan bermula buat simpanan emas, berjaya keluarkan item emas 250 gram ni. Tuan puan nak jual semula kepada syarikat public group. Tuan puan akan kena sekali seumur hidup spread perbezaan harga beli, harga jual 6%. Sebab tu saya bagi tahu, kita lebih cepat dapat keuntungan kita simpan item yang besar-besar. 250 gram, 100 gram, 50 gram. Sebab apa? Sebab spread. Spread melalui syarikat public go ni hanya 6 hingga 9% sahaja. Jadi 1, 2 tahun, 3 tahun ke atas kita dah pun dapat keuntungan. Lagi baik kita simpan item yang besar-besar. Itu lebih baik. Ni 250 gram, 1 kilo emas, 100 gram, itu lebih baik. Ni tuan puan, spread untuk item 100 gram hanya 7% apabila kita nak jual semula kepada syarikat public group. Makin besar gram emas kita simpan, makin kecil spread jualan balik. Jadi kita lebih cepat dapat keuntungan.